Cuba buat dalam sehari 12 jam. Jaga apa yang kita masukkan dalam fikiran. Nak tahu apa yang masuk dalam fikiran, apa yang kita tengok, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lagu apa kita dengar, lirik-lirik dia semua tu ada efek sebenarnya. Boleh research balik kan. Cuba dengar lagu-lagu yang lirik-lirik yang positif, naikkan semangat. Tiba goosebump, tiba-tiba ada semangat nak buat tu, nak buat ni. Cuba dengar lagu jiwang-jiwang, lirik-lirik yang sedih-sedih, putus cinta tu, kita ulang lirik tu, kita nampak semuanya sedih je. Benda kita patut move on, tapi kita masih pusing kat situ, masih tak move on lagi, masih sedih dengan putus cinta semua tu. Kalau kita sedih, kita rasa. Tapi macam contohnya kalau nak move on, ada hati macam dalam hati niat tu nak move on, sebenarnya move on no shh move on, jaga apa yang kita masuk dalam fikiran, apa yang kita dengar, lagu apa kita dengar semua. Ialah putus cinta, sakit ni semua dia takkan terus sembuh. Tapi contohnya sakit kita kat sini, okay, kesedihan kita kat sini, tapi kita masih pusing kat tempat yang sama, dengan lagu jiwang, dengan lagu sedih, lirik sedih, ataupun movie-movie yang menyedihkan. So kita pusing-pusing kat situ. Tapi bila kita putus cinta, tapi kita niat untuk move on, so kita dengar lagu yang bersemangat, move on, jalan ke depan, scroll benda-benda yang positif kat social media, ataupun circle-circle yang kawan-kawan yang bagi semangat, tak apalah, move on je kan. Ataupun kita jagalah apa yang masuk dalam fikiran tu ke arah yang positif. Walaupun dalam diri tu masih ada luka, ada sedih, tapi diri kita nak jalan ke depan. Jalan ke depan. So luka tu tinggal belakang. So kita jalan ke depan. So automatik dia perlahan-perlahan sembuh. Tapi tak akan sembuh, susah nak sembuh, lambat sembuh kalau luka tu kat sini, tapi kita masih pusing-pusing dengan lagu sedih, lagu jiwang, lagu putus cinta, salahkan itu, salahkan ini. Kita pusing-pusing kat tempat yang sama. Kalau sakit tu kat sini, tapi kita jaga fikiran kita, jaga apa yang masuk dalam fikiran, jaga fokus kita ke arah positif. So kita jalan ke depan. Sakit tu ada lagi, tapi lama-lama tu dia sembuh. Kita dah mula terima. Sebab apa? Sebab kita jalan ke depan.